Salam sejahtera semua. Okey, welcome back. Berjumpa lagi kita di Simon Ababoy Channel. Okey, hari ni Simon nak tengok yang bubu Simon tahan tempoh hari. Okey, jom mari kita saksikan. Okey. Kita nak tengok bubu yang Simon tahan tempoh hari. Pergi masuk hutan via air tawar. Okey. Alright. Okey, bubu satu ni saya nak letak kat sini dulu lah. Okay, saya nak letak kat sini dulu. Ni tak boleh tinggal ni. Okey, jom kita sama-sama pergi tengok bubu yang saya tahan tempoh hari. Alright. Alamak, senyap je ni. Ada getak ni. Baru 2 hari. Sekejap ya. Ni dalam sikit lah ini. Okay. Ada ikan ke tak ni? Aduh. Sekejap. Saya memang tak tahu ni nak panggil bubu apa ni. Okey, inilah cara kita tahan bubu ni. Simple je. Mungkin sahabat-sahabat tahu kot mana yang ada bubu macam salmon ni. Okey. Sekejap. Tak ada kelibat ni. Diam je. Harap-harap ada lah. Sekejap ya. Sekejap. Salmon nak letak kamera ni pun susah. Ada motor jatuh nanti. Sekejap Salmon nak buka ni dulu. Dia tak boleh buka daripada hujung tu. Dia kena buka daripada depan ni. Tu masalah bubu ni. Okey. Sekarang saya nak angkat nak angkat. Kosong je. Ada ke? Oh, ada. Bolehlah seko 2. Ikan keli lagi. Oh, umpan ada lagi ni. Oh, ada. Okeylah. Boleh. Kejap. Oh, ikan keli lagi. Wow. Oh, besar-besar lah ikan keli ni. Jangan. Alright, nampak tak? Okey. Tak maaf lah, mungkin video Simon ni tak seberapa kan. Okey, jangan lupa like dan subscribe. Okey, sokongan anda amatlah Simon hargai. Terima kasih kepada yang dah menonton. Okey, Simon nak buka ni. Nak buka bubu ni dulu. Simon nak ambil ikan dulu. Okey. Jumpa lagi. Bye-bye. Daripada bubu tadi. Okey, jadilah ada rezeki sikit kan. Ya, terima kasih. Adalah dapat rezeki sikit. Jadilah ikan keli ni besar. Okey, jangan lupa like dan subscribe
untuk menjayakan channel Simon ni. Okey. Terima kasih kepada yang dah menonton. Alright, jumpa lagi di lain channel. Bye bye. Okey, kita gerak dulu.